Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Okay guys, so di video kali ini kita nak tengok sebuah manufacturer yang terkenal ataupun pembuat kereta yang terkenal. Bahkan ianya hampir bankrupt tetapi masih bertahan sampailah ke hari ini. Pembuat kereta yang saya masukkan ini adalah Lotus. Di video kali ini kita nak tengok sejarah mengenai Lotus, sejauh mana kehebatan Lotus di pasaran dunia. Sebenarnya dah lama sangat saya tak buat video mengenai sejarah manufacturer ini. Untuk video kali ini kita kembali pula dengan sejarah manufacturer ini. Okey, mula-mula sekali kita lihat nama Lotus jika di bahasa Melayu kan bermaksud bunga teratai. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1952. Lebih kurang 7 ke 80 tahun dalam dunia pembuat kereta berteknologi tinggi. Lotus yang pada asalnya bertempat di Norfolk, United Kingdom. Insan yang bertanggungjawab mewujudkan tim Lotus ini adalah Colin Chapman. Sebut saja tentang nama Colin Chapman ini memang tidak asing lagi dalam dunia pembuat kereta bertaraf teknologi tinggi. Kalau kita baca sejarah founder Lotus ini, sebenarnya Colin ini belajar dalam kejuruteraan aero. Sebab itulah desain Lotus daripada awal pengeluarannya dulu sampailah ke hari ini, jentera Lotus ini lebih mementingkan aerodinamik berbanding enjin. Kalau kita lihat enjin yang digunakan pada jentera Lotus ini, ianya tidaklah sebesar enjin yang digunakan pada manufacturer yang lain, antaranya Ferrari, Maserati, Lamborghini dan beberapa lagi jenama lain yang mana sama level dengannya. Kebanyakan enjin yang digunakan pada jentera Lotus ini mendapat kerjasama daripada company lain, contohnya Toyota. Namun untuk handling serta berat bodi mereka akan titik beratkan. Falsafah Colin Chapman semasa membina jentera Lotus ini adalah ringankan beban kereta untuk kelajuan kereta, disertakan aerodinamik yang sempurna untuk menstabilkan kereta semasa memecut serta handling. Dengan kata lainnya, low center of gravity. Kereta lumba pertama yang Colin Chapman bina digelar sebagai Mark I ataupun Lotus Mark I. Sebenarnya nama Lotus pada permulaan ini tidak ada yang tahu sampailah ke hari ini dari mana nama asalnya Lotus ini. Lotus Mark I dibina untuk menyertai satu perlombaan yang digelar sebagai private race. Daripada situlah Lotus Mark I ini memenangi beberapa kali perlombaan. Dengan duit kemenangan itulah sekali lagi Colin Chapman membina Lotus Mark II. Seterusnya kemenangan masih lagi berpihak pada Lotus ataupun Colin Chapman sehinggakan pada tahun 1976 Lotus Mark VI diperkenalkan. Pada masa itu pun Colin Chapman masih lagi memenangi perlombaan. Bermulanya pada tahun itulah selepas perlombaan Lotus Mark VI, Colin Chapman memutuskan untuk membuat jualan kepada orang awam merasa kereta daripada Lotus. Disebabkan ramai permintaan pada masa itu menyuruh Colin membuat sedemikian bagi meluaskan lagi empire Lotus ke seluruh dunia. Walau bagaimanapun jualan kereta pertama Lotus bukanlah sebuah kereta sebiji tetapi ianya lebih kepada kit ataupun kereta projek yang dijual secara berasingan untuk individu membelinya serta memasangnya sendiri. Lebih tepat lagi projek car, sebab pada era 60-an, 80-an serta 70-an di Eropah ramai yang cuba membuat kereta sendiri. Nampak macam pelik tetapi jualannya berjaya. Hampir 2,500 unit yang terjual pada masa itu. Kereta Lotus yang terjual pada masa itu digelar sebagai Lotus Mark VII. Ada yang katakan manufacturer lain pun beli kereta daripada Lotus ini untuk belajar ataupun untuk tengok teknologi yang Colin Chapman ini bina. Yang menariknya sampailah ke hari ini Lotus Mark VII ini masih lagi terjual dengan kit tanpa dipasang untuk seseorang individu membuat satu kereta projek. Namun ianya dikeluarkan dalam jumlah yang terhad jika ada permintaan. Makna kata bila ada permintaan barulah mereka bina.
Dan pada tahun 1985, Lotus mula memasuki sukan F1. Kereta F1 pertama yang Colin bina dipandu oleh beliau sendiri. Dan pada tahun 1963, F1 pertama Lotus memenangi. Pada masa itulah Colin Chapman terfikir macam mana untuk dapatkan modal yang lebih besar bagi membina jentera yang lebih hebat untuk perlombaan yang seterusnya. Maka daripada situlah beliau mencari sponsorship untuk diletakkan stiker pada kereta lomba ataupun kereta F1 yang ini menyertai perlombaan, disertakan dengan bayaran yang diberikan kepada Lotus. Maknanya win-win situation, yang mana pada masa itu kebanyakan kereta F1 dengan desain kosong sahaja. Maka daripada situlah semua kereta F1 meniru gaya Colin Chapman ataupun Lotus ini bekerja. Sekarang ini kita dah nampak semua kereta lumba yang ada pada hari ini, tak kisahlah F1, NASCAR, rally dan sebagainya, yang mana stiker yang ditampal pada bodi kereta bermulanya dengan Lotus ataupun Colin Chapman. Dan satu lagi mengenai warna. Kalau kita tengok warna yang ada pada Lotus ini iaitu warna hijau gelap. Kita akan terlintas terus sebagai sebuah kereta Lotus. Warna ini digelar sebagai BRG, British Racing Green. Warna ini pun bermulanya daripada Lotus juga. Namun untuk dua sebab ini yang Lotus wujudkan, mereka tidak claim jika mana-mana company ini menggunakannya. Bagi mereka cukup menjadi satu sejarah yang orang awam tahu mereka mewujudkannya. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan Lotus yang ada pada hari ini. Sebenarnya kalau ikutkan sejarah, Lotus ini ada banyak lagi sampailah ke hari ini, sehinggakan company ini bertukar-tukar tangan. Dan kali ini Lotus bersama dengan Geely, hampir 50% saham Lotus dibeli oleh Geely. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah mengenai sejarah kebangkitan Lotus ini. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.